Okey, 1D, jadual di bawah dengan kotak berisi makanan laut dapat oleh pihak seraya bentukan udang, ikan, sotong, ketam. Okey. Lengkapkan carta palang berdasarkan data yang jadual. So udang 40. Betul lah kat sini 40. Sotong 60. Betul lah 60 kat situ. Okey, so yang kita nak sekarang ialah ikan dengan ketam. Okey, ikan 80. Okey, kalau awak nampak ni 80 ni kan. Maksudnya sepanjang garisan ini nilainya ialah 80. Itu tahap limit dia. Jadi apa nak buat? Tengah macam tu, saya tukarkanlah warna ni. Jadi ni saya sampai ke sini je lah. Gitu. Tapi kalau boleh pakai pembaris. Ini untuk tu saja. So dah selesai dah yang ni. Seterusnya ketam 20. Ambil lah 20 yang ini. So sepanjang ini semuanya 20. Okey, so ambil lah yang itu. Sampai sini 20. Dah siap. Okey. Tu satu D. Okey, yang kedua, berapakah peratus dengan kotak yang berisi sotong? Okey, so maknanya bila kira peratus, confirm lah dia darab 100%. So apa nak buat? Yang dicari jumlah semua, jumlah keseluruhan. So dalam kes ni yang nak dicari adalah sotong per semua darab 100%. Okey, sotong 60. Okey, 60. Semua gabungkanlah semua 40, 80, 60, 20. Soalan juga. Okey, tahan. So jangan tambah satu-satu. Tengok mana nombor yang senang untuk awak. Kita nak buat tambah. Contoh 60 dengan 40 kan jadi 100. 80 dengan 20 jadi 100. So jawapannya 200 per 200. Darabkanlah dengan 100. Okey, kita boleh bertukar permansuhkan. Okey, contohnya dalam hal ini 2 yang di sebelah kanan ni matikan yang sini. Ni dah habis, tinggal 100. Jadi tinggallah 60 bagi 2. 60 bagi 2 kita tahulah. So jawapannya 30. Jadi 30 kali 1%, ia 30%. So jawapannya 30%. Itu saja untuk di Alhamdulillah.